Assalamualaikum. Air. Ji. Waalaikumsalam. Weh. Masuk ah. Masuk. Weh. Kau tak ada plan apa cuti ni? Aku cuti 3 hari ni. Tak tahu nak buat apa. Son, kau nak pergi mana? 3 hari yang aku cuti, lama juga. Sama aku bercuti. Oi, aku bercuti. Sekejap. Kita tak pening-pening. Kita main spin. Kena negeri mana kita pergi. On tak on? On. Ha. Jom. Okey. Selatan kita dah pergi. Hari ni kita pergi pantai timur. Aku setuju. Tak. Siapa nak spin? Spin. Kau dulu. Aku. Bismillah. Nak kita pergi mana? Mantap. Mana? Aku ajak Alia. Okey, kalau macam tu aku ajak share dengan Ichi. Setuju? Yang ramai lagi bagus. Kita pergi. Besok kita pergi. Dek, bangun dah. Sampai. Apa ya? Oh, siapa dah set dia? Nama teh. Tak boleh siapa? Berapa dah ni? Di mana lagi? Nak je. Mesti penat ni. Apa? Malam ni kita rehat dulu. Esok saya bawa. Okey, naik dulu, naik. Naik dulu. Naik je. Nampak letih belakang tu. Apa letih ni? Kita naik macam macam-macam dulu dah. Salam. Ni saya ada bawa budak-budak daripada luar daripada Kelantan. Oh. Kita mari tengok Kelantan. Nak tengok Kelantan, tengok Pacuk lah. Masuk awak. Okey. Sila. Pantun saya. Anggun Menawan rupa parasnya menjadi persinggahan untuk bercuti. Banyak pantai tarikan utama, jajahan bacuk yang diberkati. Okey, kita lesar dah kat bacok. Kita pergi kata baru pula. Pak cik cira sampai 3 lompat belakang dah. Okey. 1 2 3. Okey, lah ni kita sapa dah kata baru. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kampung kita.
Buat apa aku Ni ajak saya ada bawa budak-budak ramai-ramai. macam. Ha. Dia nak pergi tengok Kelantan. Kita nak pergi mana bang? Kita settle dah dekat kabin ni. Lepas ni kita nak pergi jeli pula. Jom, saya tak sabar ni. Semangat, semangat. Semangat, jom! Kabut pagi menyelimuti jeli, gunung ganang berdiri teguh. Alam indah ciptaan ilahi, menenangkan hati, mendamaikan semua. Selamat datang ke Jajahe Jeli. Okey, tadi kita settle dah dekat jeli. Lepas ni kita nak pergi Pasir Mah. Ha, mari. Kita siapa ada Pasir Mah? Tina-tina sini comel belaka. Kelantan Darul Naim sungguh memuka. Lautnya berbagai menjadi tumpuan. Dialek unik halus memuka. Cepatlah kemari. Tu ada You naik sen. Dan ni kita sudah dah dekat Pasir Mah. Dan ni kita nak pergi Tupak pula. Saya awak selamat datang ke Jajahe Tupak. Di sini kalau Tupak ada tempat menarik seperti Palit Bear, kapal laut dengan pantai geti. Dan ni kita settle dah dekat Tupak. Mata dah saya nak pejam mata letih nak pergi kerai ni. Lah ni kita sapa dah kerai. Mari. Hai, selamat datang ke Kuala Krai. Hari ni macam-macam aktiviti kita buat. Okey, lah ni kita settle dah dekat. Diam. Biar kita orang pula. Dah dah? Budak-budak ni banyak PA lah. Kawan baru nak royak tadi. Okey, sekarang ni Tak apa. Biar saya jaga. okey sila. Sila. Pandai. Assalamualaikum. Mak ada mak? Ya, sekejap. Assalamualaikum. Masih memang makcik. Okey. Anak-anak pelancong ke belakang ke? Okey, berapa makcik boleh royak pasal macam ni? Macam ni ditubuhkan pada tahun 1880. Okey, lah ni kita settle dah dekat ni. Sabar pakcik, sabar. Biar kita orang pula. Kali ni biar kita orang pula. Saat ni sign demo ni demo pula. Tak apa lah. Lah demo. Lari dulu. Macam mana dah pakcik dulu? Lambat. Pakcik guna ilmu pakcik. Okey. Sekarang kita kat mana? Kita kat Gua Musang. Kalau korang nak tahu kan asal-usul Gua Musang ni, dekat Gua Musang tu ada gua. Dalam gua tu banyak musang. Orang tua dulu-dulu cakap dalam gua tu banyak musang. Sebab itulah dikenali dengan Gua Musang. Mana pakcik tu? Cik, gimana Cik? Nampaklah Pak Mung ni. Letih dah ke? Letih. Ada dua je lagi. Jap. Biar saya teka. Sila.
Kita lepas ni nak pergi Tanah Merah kan? That's right. Titi dihias sekumpulan kera sambil bergayut makan kuini. Waris seni masih membara, tanah merah kekal harmoni. Okey, abang-abang kakak-kakak, selamat datang ke Jajahan Tanah Merah. Okey. Sama Pak Cik politik dah ni. Tak apa ni tempat lah dah kita pergi. Semangat ah. Last mesti ke semangat. Saya tahu. Kat mana? Okey, jom. Ikut saya. Okey. Okey, sekarang Okey, Pak Cik tanya ni duduk mana ni? kita dekat Pasir Putih. Bijak. Mana lagi? Ramai-ramai. Ni saya ni daripada luar Kelantan lah nak mari tahu pasal Kelantan. Oh, jadi mari kapal kita di Pasir Putih ada buat makan-makan sikit. Backwalk. Noni, kapal Pasir Putih ni ada buat backwalk. Tahu tak apa tu backwalk? Backwalk tu macam kenduri lah. Selamat datang ke negeri